Ada orang ke? Macam pakai baju kemeja. Allahu Akbar. Orang berdiri ke? Dekat kerusi, satu kerusi ni. SS geng, subhanallah. La ilaha illallah. Okay guys, seperti yang dijanjikan tadi, tepat pada pukul 12.30. Sekarang dah dekat pukul 1 dah geng. Okay, siapa setuju kita akan pergi ke perkuburan orang Islam. Dan jalan ni sangat-sangat sunyi guys. Apa tu? Terkejut aku. Apa benda siap merah tadi bergerak weh. Ya, abaikan. Siapa ada record tadi yang merah tu geng? Apa Aku nampak macam ada satu pergerakan. Memang jelas merah. Lepas tu dia bergerak, lepas tu hilang, ada balik. Rekod nampak balik apa benda geng. Tapi memang ada nampak satu kelibat yang pelik. Aku dah bagi tahu tadi dekat dorang awal-awal aku nak menziarah kubur tu. Tak salah pun bro. Tambah pahala ada lagi bro. Aku bawa korang semua baca Al-Fatihah. Bukankah itu satu pahala? Bukankah itu satu benda yang baik? Betulkah ada lokasi baru dekat kubur tu? Polis suruh pergi sana tu. Bila sekarang? Sampai habis geng. Aku tak boleh lama geng. Power aku satu ni almarhum dah. Mana dia punya ni? Depan lagi. Mana kubur tu? Oh, depan lagi situ. Tu. Nanti dulu sama-sama Al-Fatihah. Assalamualaikum ya kubur. Allahu Akbar. Meremang teruk aku yang sumpah. Aku meremang teruk kat sini. Subhanallah. Jangan salah faham. Kedatangan aku kemari untuk menziarahi kuburan kat luar je. Hari tu aku pernah masuk ke dalam. Kenapa? Ada orang ke? Macam pakai baju kemeja. Allahu Akbar. Sekejap geng, sekejap. Apa tu Sekejap geng. Astaghfirullahaladzim. Apa tu Sekejap. Astaghfirullahaladzim. Sekejap. Okay, anggap je tak ada apa-apa lah geng. Sekarang aku berada dekat tanah perkuburan orang Islam. Allahu Akbar, meremang ya Allah. Jadi 2,200 viewers yang ada dekat dalam ni. Mari ramai-ramai kita sedekahkan Al-Fatihah. Amin. Kenapa? Best? Kalau ikut polis tu cakap tadi, dengan ada pekat tadi datang, dia cakap nak cantik pergi kubur tu belah kanan. Jalan ambil belah kanan, itu keras. Ya Allah. Tapi aku meremang geng. Dan apa yang kita nampak tadi belah sini aku pun tak tahu. Aku tak sure geng. Tapi korang tengok balik record tu lah. Tak tahulah geng. Tak sure Aku tak. Wallahualam bisawab geng. Dalam kubur tak boleh dek. Ni kubur tak boleh masuk. Tengok tak tu, pencerobok akan di apa? Ada orang weh. Bes, cuba tanya nombor polis tu ada tak? Siapa-siapa guard dekat kubur? Memang ada penjaga Ada tak yang jaga kubur? Ada macam. Ya Allah, tengok geng. SS geng. Sekejap. Kalau aku salah geng ada. Tak ada number. Geng. Dia bagi tahu tadi lebih kurang polis tadi lagi dia cakap area kubur tu belakang. Diam jap. Bes. Diam jap. Ada orang berdiri ke? Dekat kerusi, satu kerusi ni. SS geng, subhanallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada orang ke? Oh ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Orang ke tu? Ada orang duduk dekat kerusi geng. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Ada orang duduk kat kerusi weh. Sumpah aku meremang teruk ni. Geng masih berdiri. Bang, Assalamualaikum bang. Ya Allah, siapa tu? Ya Allah, dia duduk kat kerusi tu. Depan aku ni aku tengok ada 3 kerusi. Tengah-tengah kerusi tu ada duduk. Tapi hitam semua sebab mungkin jauh kot. Apa benda kau suruh aku seru? Ini kubur. Sekejap, aku meremang teruk geng. Aku rasa orang lah tu. Tapi kenapa dia tak sahut Sekejap, kenapa dia. Sekejap aku tak puas hati lah geng. Tapi kenapa pakaian dia hitam semua Ya Allah, dia berdiri weh. Dia berdiri.
Dia berdiri ke? Wih, ya Allah. Sekejap, geng. Wih, ya Allah, dia menghadap aku, geng, berdiri. Masalahnya menghadap aku berdiri. Aku balik pergi best lah dulu macam ni, geng. Hei. Aku tak boleh yang dekat kubur tadi hitam tu. Tak apa Geng, korang nampak tak tadi? Ada 3 kerusi. Kerusi kiri kanan tu tak ada apa-apa. Kerusi tengah tu nampak ada kaki. Nampak ada 2 kaki tengah. Nampak tak macam orang tengah duduk? Tapi hitam. Hitam semua. Mungkin kita anggap positif lah. Mungkin ada penjaga dia yang pakai seluar hitam ke. Kita tak perasan kan.